kini bila kita ditempatkan di Pangsa Puri, bila kita duduk di rumah pangsa dan sebagainya, jiran kita lebih dekat daripada sebelumnya. Ya, itulah. Sedinding saja memisahkan kita dengan jiran tetangga. Dan kalau diikutkan dari segi sudut pengertian kejiran itu sendiri, istilah tu merumuskan tetangga kita yang berada di depan, belakang, kiri, kanan ataupun dalam erti kata lain sejumlah 40 buah kediaman yang meliputi kita. Atas, bawah, kanan, kiri, kan? Jangan lupakan. Jadi kita nak tahu juga apa sebenarnya istilah kejiranan di kalangan masyarakat pada masa kini. Anda sendiri macam mana? Mungkin duduk 10 tahun, separuh daripada usia 10 tahun tu anda tak pernah bertegur sapa dengan jiran anda. Bila rumah terbuka, anda pergi ke rumah jirannya tapi tidak tahu namanya. Hai bang. Ya, itulah kan. Adik. Macam biasa. Dan kita bersama dengan dua tetamu kita yang bakal memberikan sedikit sebanyak definisi tentang semarak hidup berjiran dan juga tentang program yang telah pun dijayakan baru-baru ini. Kita bersama dengan penaung gabungan NGO Wilayah Persekutuan dan Selangor, Datuk Seri Ong Tee Kiat, dan juga penaung Persatuan Belia dan Beliawan di Sepandan, Datuk Mat Aris Mat Yusof. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat pagi. Ya, jadi kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan istilah yang telah dikeluarkan tadi. Kita kena berjiran tapi selalunya orang sebelah pun kita tak kenal, kan? Dalam masyarakat konteks masa sekarang ni, apa sebenarnya istilah kejiranan yang diamalkan? Bagi pandangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, konsep kejiranan ini adalah satu konsep yang cukup baik yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia. Kerana ini adalah konsep ini adalah satu budaya orang masyarakat di Malaysia sejak sebelum mereka lagi. Kita berjiran, berkenalan antara satu sama lain, bermesra antara sama lain. Ada yang ini maka tercetuslah kasih sayang antara satu sama lain. Jadi kalau dulu kita pergi balik kampung nak tanya satu siapa orang di satu kampung tu. Kali tanya ujung sana dia dah kenal kan. Itu kejiranannya. Maknanya dia sentiasa berhubung, sentiasa bergotong royong, sentiasa duduk bersama, berbincang. Itu dah kejiran di kampung-kampung dulu. Tapi sekarang di pekan ni ataupun di bandar ni dah agak kurang. Kadang-kadang kita sebelah rumah pun tak kenal seperti mana yang kata tadi kan. Kita rumah tak kenal, atas tak kenal, bawah tak kenal. Jadi oleh kerana mungkin masa tu agaknya terhad, bekerja cari makan ataupun kesempatan untuk bergaul tak ada masa. Jadi itu membuatkan kejiran kita kurang, renggang. Bila tak ada tu, maka kita hubungan tak ada. Di kemesraan tak ada, kesayang tak ada, hormat-menghormati pun tak ada. Nanti kita nak tanya macam mana agaknya kawasan Pandan tu dari segi konsep macam tapi Wilayah Persekutuan dan Selangor memang kawasannya bandar, kawasannya metropolitan. Semuanya sibuk. Semuanya sibuk. Atas, bawah, kiri, kanan. Banyak jiran yang tidak diendahkan. Walaupun kita duduk sepangsa, satu rumah flat, tapi jarang kita kenal. Mungkin kita kenal dari segi rupa saja. Jadi bagaimana semangat kejiranan ini di kawasan-kawasan metropolitan itu, Sri? Saya nampak ni semangat kejiranan ni kena kita letak definisi yang tepat dulu. Bukannya kerana kita duduk sepangsa maka semangat kejiranan tu tetap akan wujud. Biasanya kita nampak ni perhubungan sesama jiran tetangga pun nampaknya tak rapat sangat, tak kenal pun. Jadi ini timbullah satu masalah ataupun satu senario di mana dekat di mata, jauh di hati. Dan apa yang saya nampak yang perlu kita menyemai di kalangan masyarakat kita ni adalah semangat kekitaan di kalangan masyarakat setempat. Ini yang paling mencabar sekali. Khasnya di kalangan warga-warga kota. Tadi baru-baru ni saya nampak ada beberapa daya usaha yang cukup yang boleh ditegakkan sebagai satu model ataupun satu contoh. Umpamanya apa yang baru-baru ni dibuat di Kerinci dan sebagainya. Dan saya nampak di Pandan pun tak kurang tu. Tak kurang. Ini situasinya di Kerinci, Datuk Seri. Baru-baru ini program mana yang telah dijayakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tharman Dr. Raisi Hatim dan juga Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar sendiri, Datuk Seri Raja Nong Chik yang telah hadir. Berbagai program diaturkan, begitu ramai sekali yang keluar. Ini menunjukkan bahawa mereka ingin berjiran. Mereka inginkan semangat itu, Datuk Seri. Ya, majlis keramaian seperti ini khasnya yang dikhususkan kepada masyarakat setempat. Saya nampak bukanlah sekadar ianya bersempena
perayaan hari-hari perayaan yang tertentu. Tapi patutnya ianya dibudayakan. Ini khasnya bila sebuah masyarakat setempat tu kalaulah dilanda dengan mana-mana permasalahan bersama, ini pun saya nampak krisis yang akan membawa masyarakat setempat tu lebih rapat lagi. Dan ini membawa saya pada persoalan yang tertinggal tadi pada Datuk Maharis. Bagaimana situasi di Pandan? Bayangkan program Kenali Jiran Kita ni akan menjengah di kawasan Pandan. Sebelum tu kita nak tahulah situasinya di sana. Adakah seperti mana digambar oleh Datuk awal tadi sebenarnya? Terima kasih. Sebenarnya kejiran ini di Pandan memang tetap ada. Hanya kita nak ketahui nak melengkapkan lagi untuk memesrakan lagi. Yang ada program Kenali Jiran Kita ini, buat ini Kementerian Penerangan ini cukup memberikan kita input kepada kita bahawa kejiranan ini adalah begitu penting dalam kehidupan kita untuk masa kini dan juga masa hadapan. Kalau tanpa dengan adanya sikap kejiranan kasih sayang ini, maka kita tak akan mengenali antara sama lain. Ini membuatkan kita tak sayang pada bangsa kita, tak sayang pada negara kita. Jadi saya rasa program yang dibuat oleh Kementerian Penerangan ini cukup baik. Kerana membudayakan kita lagi, membuatkan anak-anak muda kita yang mungkin dia tak mengenali apa itu jiran, dia kenali. Program ini saya rasa cukup bagus. Kadar jenayah semakin berkurangan di Malaysia ini, dan mungkin tidak jauh untuk saya berkata bahawa kalau kita rapatkan semangat kejiranan ini dan kita tutup barisan, sememangnya kita akan dapat lihat bahawa kadar jenayah sifar itu adalah satu kemungkinan. Datuk Seri, pandangan? Ya, sememangnya inilah satu-satunya NKRA, NKRA ataupun satu-satunya matlamat yang kita memperjuangkan selama ini. Dan saya nampak di kawasan yang pernah saya wakili sebelum pembubaran Parlimen baru ini, iaitu kawasan Pandan misalnya. Dalam 5 tahun kebelakangan ini memanglah inilah satu-satunya isu bersama yang saya jadikannya sebagai satu isu yang dapat merapatkan lagi masyarakat setempat. Misalnya di rumah-rumah bangsa, ada JNB ataupun Badan Pengurusan Bersama ataupun MC, Badan Pengurusan Bersama, atau Persatuan-Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga KRT. Itu telah pun menjadi satu wadah yang merapatkan masyarakat setempat. Bukan saja mereka ni melibatkan diri dalam daya usaha untuk membuat rondaan sukarela dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama mereka perlu mengenali jiran tetangga masing-masing sebelum mereka jadi rapat, jadi mesra dan turut melibatkan diri dalam daya usaha bersama. Ini juga akan mengelakkan individu-individu yang mungkin ingin melakukan jenayah daripada menginap di kawasan-kawasan penjiranan yang rapat ini. Di kawasan Pandan, apakah langkah-langkah yang terus dijalankan untuk mengakrabkan orang ramai ke arah ini? Langkah yang kita jalankan daripada dulu hingga ke hari ini, pertama sekali kita ada segi gotong royong yang kita buat. Bila kita gotong, kita bersama, kita berjumpa, jadi kita tahu, mengenali antara sama lain. Di samping itu, kita pun ada rukun tangga. Rukun tangga ini adalah keselamatan di kawasan itu. Orang luar datang, kita dapat tahu apa yang berlaku situ, kita tahu. Kiranya ada penjenayah di situ, insyaAllah kita akan dapat tahu. Ini yang kita buat sentiasa sampai ke sini. Dan Datuk Seri, kalau kita boleh kongsikan juga dengan adanya program Kenali Jiran Kita, apa sebenarnya program-program lain, aktiviti-aktiviti yang seharusnya dilakukan dengan lebih kerap supaya bila adanya program besar seumpama ini tidak berasa canggung dan malah lebih mesra sebenarnya hubungan di antara sama jiran di kawasan Pandan khususnya? Dari pengalaman saya, selama ini saya nampak ada 2 kaedah yang mungkin boleh diambil sebagai satu contoh. Satu, saya namakannya sebagai pendekatan krisis. Tadi saya sebut tentang krisis. Krisis ni maklumlah bukan krisis yang besar, yang mungkin mengganggu gugat sesebuah masyarakat tu. Tapi krisis ataupun permasalahan yang perlu ditangani bersama. Ini pun jarang-jarang orang nampak ni sebagai satu opportunity ataupun satu peluang
yang cukup baik yang dapat merapatkan masyarakat setempat. Misalnya bila terdapat catuan air misalnya, catuan air. Ini pun satu-satunya yang dapat kita menggebelingkan tenaga masyarakat setempat. Misalnya, bagaimana kita dapat cari jalan keluar, jalan keluar untuk menangani isu yang melanda kita. Ini satu. Dan seterusnya, kaedah yang kedua, iaitu cara yang konsisten, cara yang memerlukan daya usaha konsisten. Maksudnya, kita bukanlah buat sekali dua je bersempena dengan Raya Cina, Raya Aidilfitri dan sebagainya. Tapi kita buatnya secara berkala. Misalnya, potluck party. Yang ni jarang-jarang orang bandar buat. Sekarang di kampung memang selalunya kita nampak gotong royong ataupun kita masak bersama dan sebagainya. Tapi di kalangan warga kota sekarang ni, apa yang saya buat khasnya di kawasan perumahan, potluck party ni jiran tetangga kita masak bersama. Ini pun satu-satunya program yang cukup dapat sambutan. Bukan saja dari kaum wanita, tapi juga dari lelaki pun. Mungkin ramai yang berkata, saya tidak mahu menyertai program seperti ini, saya lebih suka bersendirian dan sebagainya. Saya ingin pinjam satu pepatah Hokkien yang berkata, "Kaya cile pingyu, DC pun ho." Tambah seorang kawan sampai bila-bila pun bagus. Kita harus lihat daripada segi itu. Mungkin mereka berasa saya punya kerja yang lebih menguntungkan saya dari segi kewangan, tapi ini adalah soal hubungan sesama manusia. Dia ada libat manusia ni sebenarnya. Dia mesti ada yang minat dia tu. Jadi kita kadang-kadang dia terlupa atau dia terlalu banyak kerja ataupun banyak masalah yang difikirkan. Dia lupa dia pun perlu bersama dengan jiran-jiran sebelah. Jadi kalau kita sebagai jiran pergi berjumpa dengan dia, tidak pun dia balik, kita Assalamualaikum ataupun pada orang Islam, Hi, how are you? At least hubungan tu ada. Jadi dia takkan mencikan diri. Tapi kalau kita terus tinggalkan, itu yang dia pencil, rasa tak dihargai oleh jiran. Dan sikap ini memang kita perlu pupukkan dalam hati dan jiwa kita. InsyaAllah kalau kita pupukkan, terutama kepada yang muda-muda ni, mereka akan jadi jiran yang baik. Kita sendiri harus bertindak melakukannya, dan kita tak harus peduli apa agaknya respon yang bakal diberi. Ya, jadi kita yang kena melambai walaupun orang tu mungkin macam nampak tak nampak, kita cuba dulu. Beri ikhtiar. Mungkin Nazri ingin menambah apa ini? Istilah itu pun saya nampak selalu ni berlaku. Apa yang disebut tadi itu, walaupun dalam sebutan Hokkien saya boleh faham tu, sebenarnya ada juga banyak ni pepatah ataupun perumpamaan dalam pelbagai bahasa yang bawa pengertian yang sama. Misalnya dalam bahasa Cina pun ada juga yang membawa pengertian di mana jiran tetangga tu lebih dekat dengan kita berbanding dengan saudara mara di jauh. Itu pun satu-satunya yang saya nampak membawa pengertian yang relevan. Tapi balik pada ni sikap setengah golongan warga kota kita. Akhirnya mereka ni mungkin bersikap dingin bila ditegur sapa. Saya nampak ini banyaknya berpunca dari apa yang diistilahkan sebagai privacy. Masing-masing nak jaga privacy. Dia takut kalau dia rapat sangat dengan jiran tetangga, manalah tahu mungkin jiran tetangga tu suka gairah sangat nak jaga tepikai orang, maka tercerobohlah ni privacy dia. Itu pun saya rasa tak semestinya tepat. Sebab privacy itu bukan absolute, bukan sesuatu yang mutlak, tapi sesuatu yang relatif. Dan bagaimana dari segi kesediaan untuk program Kenali Jiran Kita yang akan berlangsung dalam masa yang terdekat ini, dari segi penduduknya, penganjurannya, dan juga aktiviti-aktiviti yang bakal menyusul. Kita boleh kongsi itu, program Kenali Jiran Kita ni yang kita akan adakan pada 7 hari bulan ini, April ni, di Sekolah Menengah Pandan Indah. Dan program itu daripada pagi sampai petang, 7 hari bulan hari Ahad. Dan hari Isnin pada 8 hari bulan